Lepas tahu je resepi sambal ayam gepuk ni, seminggu mau 2-3 kali sis buat. Hari ni sis buat ayam gepuk yang rasa dia sebiji macam dekat kedai. Lepas tu campur sekali dengan sambal kacang gajus yang pekat likat ni memang mantap weh. Sambal pun boleh makan unlimited. Nak tambah 20 kali pun tak apa, makan sampai puas. Jomlah kita buat. Masukkan bawang merah kecil, bawang putih, kunyit hidup, lengkuas, biji ketumbar, garam, serbuk patis ayam, serbuk lada putih dan air. Kisar sehingga semua bahan jadi halus. Semua bahan ni kita gunakan untuk kita masak sekali dengan ayam. Bila semua bahan dah kisar halus, kita akan gaulkan sekali dengan ayam. Masukkan ke dalam periuk atau kuali. Masukkan air dan juga daun salam. Kemudian bolehlah kita masak ayam ni sehingga dia empuk. Lepas tu bolehlah kita goreng dengan api yang panas dan sebentar saja. Untuk sambal gepuk saya ada tambah sikit cili merah besar. Kalau nak pedas pakai cili padi merah je. Masukkan bawang putih, sis masak sebentar. Kalau tak nak masak pun tak apa. Boleh terus tumbuk hingga betul-betul lumat. Masukkan garam dan gula dan rahsia paling penting kena pakai minyak bijan. Inilah rahsia dekat restoran yang terkenal tu. Dia masukkan minyak bijan. Masukkan minyak panas yang bekas kita goreng ayam. Kacau sebati, dah siap sambal kita. Seterusnya buat sambal gajus. Goreng gajus hingga dia menjadi warna kecoklatan. Kemudian tumbuk hingga halus. Masukkan minyak panas, kacau sebati, tambahlah garam dan gula jika perlu. Seterusnya bolehlah kita gorengkan tempe dan juga tahu. Dah siap dah ayam gepuk versi kita. Jomlah try semua.